Jika tuan-puan adalah golongan B40 yang bergaji RM2,500 hingga RM5,200 dan nak beli rumah pertama dalam masa 3 tahun, video ini khas untuk tuan-puan. Jika 3 tahun lagi, tuan-puan nak sediakan deposit rumah yang pertama, boleh ajak pasangan masing-masing untuk buat simpanan daripada sekarang. Saya cadangkan tuan-puan target untuk simpan 50 gram sekeping dalam masa 36 bulan. Caranya mudah saja. Pertama, tuan-puan boleh buka akaun emas gap atas nama masing-masing dan target untuk simpan 1.5 gram sebulan. Suami simpan 0.7 gram, isteri simpan 0.7 gram. Selepas 36 bulan, tuan-puan akan ada kira-kira 50 gram sebagai simpanan. Kalau nak kumpul dalam bentuk dinar, mungkin boleh target 10 hingga 12 keping 1 dinar. 50 gram hari ini tuan-puan harganya antara RM25 hingga RM27,000. Tetapi nilai emas akan terus meningkat 10% setahun. Dan selepas 3 tahun sebenarnya simpanan tuan-puan mungkin akan lebih daripada RM25,000. Gunakan simpanan ini sebagai deposit untuk rumah yang pertama. Kalau ada rezeki, ada lebihan, tuan-puan boleh gunakan sebagai kos untuk ubah suai rumah tuan-puan. Bagi golongan B40 yang nak mulakan tabungan emas dan nak beli rumah dalam masa 3 tahun, tuan-puan boleh rujuk PIN pos saya, cara mudah daftar akaun dan saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.